Assalamualaikum kawan-kawan. Menu kali ini adalah perkongsian cara saya buat sotong masak diraja. Masak dia sangat mudah, seakan-akan masak gulai lemak cili api, seakan-akan je lah ya. Rasa dia seakan-akan macam rendang juga. Okey, sotong ni kelihatan dia kembung sebab kepala sotong tu kita sumbat kat dalam perut sotong tu ya. Jadi dia nampak cantik, bulat, kembang gitu. Okey, jom kawan-kawan kita lihat bahan-bahannya. Mula-mula kita nak rebus sotong ni sebentar je, anggaran 2 minit. Okey, kita basuh bersih-bersih, buang kulit badan sotong tu, kemudian kepala sotong tu kita buang batu yang atas kepala sotong tu kan ada batu bulat keras kan. Tu kita buang, dan empedu yang hitam tu pun kita buang. Kita basuh bersih, kemudian kita sumbatlah kepala sotong tu kat dalam badan dia. Kemudian kita masak anggaran 2 minit. Kita masukkan air anggaran 3 sudu besar saja sewaktu kita nak merebus sotong. Okey, bahannya 1,5 inci lengkuas, 5 ulas bawang putih, 1 labu besar bawang besar, 1 inci halia, 1,5 inci kunyit hidup. Okey, kesemua bahan yang ini kita kisar halus. Jikalau warna kunyit ni kurang, kita tambah dengan serbuk kunyit ya. Okey, 1 hulai daun kunyit, 1 keping asam gulugo, 2 batang serai diketuk, 1 kotak santan kara, 3 sudu besar, anggaran 3 sudu besar cili kering yang kita kisar halus.